Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat berpuasa ya. Hari ini saya nak share cara saya buat kuih limas. Orang Perak cakap kuih limas. Tempat lain mungkin ada sebutan lain ya. Bahan-bahannya mudah sahaja. Ini saya menggunakan santan 2 cawan, santan cair. Ni air daun pandan 1 cawan setengah. Kita masukkan sedikit pewarna. Sedikit sahaja nak bagi dia hijau. Kita masukkan tepung gandum 1 cawan dan saya tambah lagi 1/4 ya. Saya menggunakan sukatan metrik. Semua lengkap kat situ. Lepas tu saya masukkan 1 sudu lagi. 1 sudu besar tu. Tepung yang sama, tepung gandum. Okey, ni ada gula putih. Saya masukkan dalam 2 sudu sahaja. Tak mau banyak, 2 sudu sahaja. Dan sedikit sahaja garam. Macam ni. Kita nak bagi dia lemak bahagian bawah ni ya. Kita kisar sehingga dia halus. Okey. Dah siap kita kisar. Kita tapiskan. Okey. Di sini kita ada bekas untuk kita buat tepung pelita ya. Nampak ni. Macam ni ada sediakan daun ni. Maklumlah kita duduk kat bandar kan susah nak pakai daun pisang. Boleh sahaja kita gunakan bekas plastik macam ni. Okey. Yang tahan panas. Sekarang kita masukkan gula dulu. Sebelum kita masukkan adunan tadi. Sambil kita buat macam ni, kukusan kita panaskan dulu sampai air mendidih ya. Okey, macam ni dah siap. Kita masukkan gula. Bolehlah kita masukkan adunan kita. Jangan banyak sebab kita nanti nak tuang bahagian atas pula. Ini cara Cik Ani lah kita kukus ya. Cik Ani tak kacau atas dapur. Kalau ada yang teringin nak buat bekas dia, sila tengok dekat video Cik Ani yang sudah-sudah ya. Ada Cik Ani tunjuk cara buat bekas tepung pelita ni. Okey, macam ni sahaja. Okey, kita kukus selama 10 minit. Sekarang kita buat bahagian atas pula. Sini kita ada santan 2 cawan setengah. Okey. Tepung 3/4 cawan, tepung gandum ya. Dan garam 1 sudu teh. Kita nak rasa atas ni masin sedikit, tak mau masin banyak sangat. Nanti darah tinggi pula. Okey, sekarang kita blender. Okay, setelah kita kisar ataupun kita blender, kita tapis. Okey. Okey, macam ni. Adunan kita setelah kita kukus 10 minit. Sekarang kita bubuh bahagian atas dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita kukus selama 10 minit juga. Dah pun masak. Kita tunggu berbuka nanti baru kita tengok. Nanti dia dah sejuk, air gula dia akan cair. Kuih ni akan terapung atas gula.